Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Asap. Saya agak jauh sikit lah. So bawah tu nampak ada bara-bara dia, ada sabut kelapa. So hari ni kita saya tak boleh dekat lah sebab asap lah, nak bercakap susah. Hari ni kita salai ni itik dan juga daging, insya-Allah. Yang mana orang kata memang favourite peminat-peminat untuk daging salai, itik salai. Boleh tengok nanti dekat bahagian ujung video ni ada order-order yang kita masukkan. Kita mula ambil order, kemudian insyaAllah pelan-pelan ada satu tempat yang kita akan buka tempat lain, untuk maknanya untuk boleh dine in lah, boleh datang makan. Okay, so boleh tengok proses kita. InsyaAllah saya akan tunjuk proses sampai ujung lah. Okay, Assalamualaikum. Okay, seperti biasa macam video-video kita sebelum ni, macam saya explain sebelum ni, proses salai kita gunakan sabut macam ni lah. So aroma sabut ni dia berbeza lah dengan baik kayu ke apa semua. Memang ada kayu di bawah, kita jadikan bara, tapi lebih pada kita gunakan sabut. So asap sabut ni dia bagi wangi pada daging dan juga itik lah. Atas tu itik dan bawah ni daging lah. So biasanya proses untuk salai ni kita ambil lebih kurang 8 ke 12 jam lah. Tengok keadaan cantik tak cantik dia punya salai tu jadilah. So macam ni sebenarnya kalau kata defrost je memang dah agak baik, sangat-sangat baik. So bila defrost baik ni insyaAllah dia paling kurang pun 8 jam lah. Kalau kata kita tengok tak apa-apa cantik, kita akan lanjut ke sehingga ke 12 jam. So dia memang akan ambil masa, tapi kita dapat satu kualiti makanan yang sangat baik. Okey, alright. Boleh perhatikan nampak. Ni asap dia. So asap dia bila terkurung gini, dia akan dapat orang kata smoke yang kita cantik lah. Okey, lagi tu, tengok macam mana susahnya orang kata kita nak buat ni, nampak Kita memang ada di setiap pintu ni, kita ada kawalan dengan kita punya termometer ni lah. Okey, so dalam dia mudah gini. Kalau tengok 4 pintu ni, dia ada suhu yang kita jaga. Kita nak main zone lebih kurang dalam zone biru tu saja. So kita tak nak lebih daripada 80 ni lah. So kalau kata masuk zon merah tu, dia dah jadi BBQ. So kualiti yang kita nak ni, kita akan kontrol. Mana kalau kata tiba-tiba nampak tinggi suhu dia, kita akan buka. Biasanya dah ada api lah. So kita akan matikan api tu. Kita akan cuba maintain. Itulah saya 8 ke 12 jam tu, maintain kita dalam suhu zon biru tu. So itu yang kita akan dapat satu kualiti smoke yang sangat baik lah. So macam ni lah asap dia nampak. Asap ni kita perasakan. So orang kata yang memang peminat salai, dia faham lah kualiti yang kita bagi lah. Okey, so ni keadaan dia selepas beberapa jam lah. Ni kurang lebih dalam 8 jam juga. Sebahagian tu kita dah bawa keluar tadi. So nampak ni ni cantik lah. So kita nak dia punya colour pun lebih kurang gini. So nanti kita akan hiris untuk dimasak, masak lemak. So jangan lupa nanti tengok kat ujung-ujung video nanti macam mana nak order apa semua, boleh order. Hidupkan semangat setiap hari kita holding.